68, 69 dah 13 Mei. 13 Mei. Jadi tak boleh dah datang ke gelanggang tiap-tiap hari. Tahun 69 curfew. Polis kadang datang mencari. Saya pun keluar daripada rumah saya, jalan baru jauh, jalan kaki, lalu kawasan kampung Cina, kem-kem Cina, masuk Batu Rangkai, seorang-seorang saya dengan anjing kawasan Cina dia berkerumun saya. Maka kita yakin bila orang tutup saya, jangan takut, yakin kita dia. Ingat hanya pesan orang tua tu, dalam anjing dekat kaki tu. Adalah ayat dia pun balik pasir. Lepas tu anjing dah kenal saya, dia tak datang lah. Batu Rangkai ni kampung gelap. Ada sejarah polis datang ke? Ada. Bila dia orang datang, kan dia atas gelanggang, nampak dia orang di bawah. Dia orang datang dengan torchlight semua kan. Tapi jorok. Padam lampu, gasoline, lampu pergi jorok. Jorok dia. Udah datang, semua tak ada. Dia balik lah. Dia balik, tapi masuk balik ke gelanggang. Training balik. Macam tu lah. Tak ada takut.